Sama ke? Ini adalah salah faham yang sering sangat berlaku dalam algebra. Form 2, chapter 2, pemfaktoran dan pecahan algebra. Tapi kita nak tengokkan bahagian kembangan. Okey, jom kita selesaikan. Kalaulah let's say kita nak selesaikan yang ini yang pertama ni, nak buat apa darab. Kita akan dapat A darab A, awak akan dapat A kuasa 2. Seterusnya A didarabkan dengan negatif B, dapat negatif AB. Seterusnya B darab A positif, awak akan dapat positif AB. Seterusnya B darab negatif B, awak akan dapat negatif B kuasa 2. Okey, tambah AB ditolakkan dengan AB, hapus, hilang. So selesaikan, awak akan dapat A kuasa 2 tolakkan dengan B kuasa 2. Masalahnya yang ini pula bagaimana ya? Okey, apa yang dimaksudkan dengan kuasa 2 ni? Maksudnya benda yang sama berulang 2 kali. Awak boleh simplify dia ataupun kembangkan dia menjadi yang ini. A tolak B, A tolak B. Benda yang sama didarabkan. Lepas tu kembang macam biasa. A darab A, awak akan dapat A kuasa 2. A darab negatif B, awak akan dapat negatif AB. Negatif B darabkan dengan A dapat negatif AB. Seterusnya negatif B darab negatif B dapat positif B kuasa 2. Nah, negatif AB, negatif AB, negatif 1 tolak 1, awak akan dapat negatif 2. Jawapannya akan jadi A kuasa 2 tolak 2 AB tambahkan dengan B kuasa 2. Sama ke? Mana sama?